Ingat baju MU ni. MU kita memang buat alas ni. Hari ni kita ada satu BMW M3. Kereta ni 41 tahun dah. So kita akan buat full check-in. Kita nak make sure yang kereta ni dah boleh berjalan dengan baik lah. Selalunya konti lepas tahun mesti ada penyakit. Especially kalau BM ni plastik part lah. Kita start checking dulu lah. So hari ni saya ada assistant saya. So dia keluarkan cabin filter. Dia okey lagi boleh run. Tapi kita just sembuk angin je. Kita pas kepada dia untuk dia pasang balik lah. Kita sini-sini tak payah buat kerja lebih. Next kita check brake fluid lah. Setahun dah macam mana lah. Oh actually okay. Tambah kuning lah sikit. But still okay lah sebab lama lah. So ini dah filter dia sangat besar. Lain kan performance dia. So okay je actually. Mesti boleh guna. Apa kita buat, kita just settle, itu je. So macam biasa kita bagi je dekat kita punya intern kita. Next kita nak buka oil filter lah dulu. Setahun nampak keras. Okay. Ingat baju MU ni. MU kita memang buat alas ni. Tengok ni guys. Ni bila setahun korang tak tukar minyak. Settle je, keluarkan macam biasa. Kita kena cuci dulu lah. And then kita nak kena tukar o-ring lah. Oil filter kita nak letak sini dulu. Sebab dia kan jenis yang melekat macam MERS atau BM yang lain. Lepas tu baru kita letak dalam. Kita ketatkan. So kita tengok minyak setahun macam mana. Oh, kalau korang tengok dia ada satu lagi tau. Drain plug ada dekat sini. So dia ada dua tempat keluar drain plug. Oh kita akan biar dia drain dulu. Sementara tu kita akan pergi tukar o-ring untuk drain nut ni. So inilah jadi dia bila dah setahun tak servis. Dia bersih lagi tau tapi dia pekat. Nampak? Jom kita buang. Sekarang kita nak replace washer. BM dia bagi copper washer. Kita pun akan bagi balik copper washer. Okay, so kita dah boleh tutup lah. Untuk ni kita akan pakai dalam hampir 9 liter ya guys. Alright, ni baru 4 liter. Alright. Guys, ni dah on. Dengar ni, sedap oh. Dia dah tak ada punya kasar dah. Dengar. Now smooth. Okay, owner ni memang selalu servis dengan kita. Sebab apa? Dia memang banyak sangat kereta. So kita kena datang kat sini. Contoh hari ni kita buat M3 dia. Hari tu kita buat dia punya Range Rover. Dan satu mini dia dalam bengkel kita untuk restore balik semua benda lah. Untuk korang yang memang ada banyak kereta ni, call je Mijak Auto Care.